Selamat petang. Okey. Hari ni Wan nak share kenaan tentang auto gate sliding door. Okey, ni auto gate orang panggil sliding door. Sliding door maksud pintu tepi, slide tepi. Okey. Okey. Dan berapa pula kabel yang kita perlu tarik untuk motor sliding door ni? Okey. Kalau dekat sini, kita tengok dia ada beberapa terminal kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, hitam dengan merah ni, dia memang ke motor. Okey, lepas tu, dia yang depan ni, nampak ni? Ni benda ni, kalau boleh jangan touch dengan body motor. Bila touch dengan body motor, nanti motor ni dia akan jadi lompat-lompat jacking. Dia jalan sekat, dia berhenti. Jalan sekat, dia berhenti. Tu. Kalau boleh benda ni jangan berkena dengan body motor. Dia ada 6 terminal, 4 terminal saja kita pakai. Terminal 1 dengan 2 masuk dekat sini, ini pergi dekat motor. Okey, 1 dengan 2. 3 dengan 4 ni apa? 3 dengan 4 ni adalah signal. Kabel untuk signal. Sliding door dia ada signal untuk kira berapa kali pusingan yang dia perlu sampai. Ataupun berapa pusingan yang dia perlu habiskan untuk dia stop. Kabel yang sesuai untuk kita pakai adalah 4 core. Minimum 4 core. Nak cantik carilah lebih sikit 5 core kah. Kan minimum 4 core kita pakai kat sini. Okey. Hari ni Wan nak cerita pasal tu je. Pasal motor auto gate. Berapa kabel yang perlu kita balik dekat panel board adalah 4 core. Okey. Semoga bermanfaat, geng. Wacau tu, geng.